Hi guys, welcome to Asla channel. So korang, konten kali ni simple je. Since Harry tak ada dekat sini and Asla tiba-tiba terbuka hati nak berniaga supaya Asla boleh berinteract dengan orang luar tanpa Harry. Tapi konten kali ni Asla tidak berseorang je, Asla bersama. Hari ni Asla bersama Aisyah. Jangan korang tengok Asla dekat tepi jalan raya. Selalu dia pergi tempat-tempat yang hebat. So hari ni kita akan buat apa Aisyah? Masak burger. Kita lagi nak apa daging dia punya tapi burger tepi jalan. So malam ni Diva AA kita orang akan buat burger untuk korang, okay? Aku tak rasa nama kita sesuai Diva malam ni Asla. Sebab kita masak. Pernah nampak diva-diva masak burger? Hari ni kita akan bagi korang experience tersebut. So let's go. Hai korang, welcome to Asla Hira channel. Mari-mari sini semua, Asla datang bawa ceria. Secret admire, rasa bahagia, friendship kita selamanya. Bintang bersih. Confident is the key. So seperti yang korang nampak montaj tadi tu, itu ialah owner kedai buat kek. Tapi untuk kali ni Asla akan buat untuk korang. Tiba-tiba rasa bangga. Asla tanya dah dulu, aku customer. Okay, macam mana Aisyah, korang nak burger apa? Saya nak burger daging. Burger daging Special. Daging special. Oh ini Kita tengok kepakaran Asla. Itu owner kat tepi, owner tengah judge ni Asla buat macam mana. Come on lah, Asla ni Jaga-jaga Asla, hang tu rendah. Kita masak dalam kuali ni. serba boleh. So first of all kita akan panaskan dulu daging. Kenapa kita guna tangan sebelah je Asla? Sebab guna satu tangan je. Macam Adam. Kau nak burger special ke tadi? Ya. Special ke? Satu je. Satu untuk aku, kamu lah. So Bumi siapa yang sebelah datang je. kedai burger hari ni, korang memang betul lah. Betul lah, sebab apa? Sebab jumpa saya Asla dengan... Nak aku buat live tak? Nanti ke? Nanti kita cakap nanti tengok konten Asla, faham tak? Lagi ramai. Betul juga. Roti mana roti ni? Ya, potong roti Okay. potong. Nampak sangat tak apa. Weh, relax lah. Tak just awak. Dia dah buka lah kau ni. Tengok cara aku terbalikkan daging aja dah nampak kepakaran daging tu. Kau jangan lupa perasakan daging tu. Sabarlah Aisyah. Mana ada orang Itu pun nak aku ajar ke? Tolong Ha? Kau belum lagi aku suruh ambil roti tu. Sampai tak? Oh, baby, you got a star. I see that you're calling. I told you that I ain't picking up on all that. Sebenarnya kalau nak letak freezer, kita kena belah daging ni. Weh, aku nak tengok kau kan? Pandai ke tak pandai? Come on lah, Asla. Kau ni potong tu tengoklah dengan tangan lah nanti. Oh, Asla. Dia sangat bawah. Sharingnya. Nipis benar. Jangan judge Ini cara aku. Tolong tolong. Ajarin aku mah. Kau bosan sangat ke ni tak ada hearing siapa ajak aku pergi buat burger malam ni. Kau tahu tak ni hampir pukul 12 malam. Actually sangat Kalau mak aku tahu ni. Asla. Nama kau tak jangan letak ni sangat. orang customer dah makin ramai kau. Kenapa tak ada letak situ? Kau nak nampak kabel kat sini. Boleh. Aisyah is shaking right now sebab ada customer. Asla masih chill. I do nothing bro. Okay. Mesti buat apa ni Asla? Kau nak apa tadi special kan? Kau recik-recik lah Asla. Cuba potong Cuba memotong orang. Cara pro aku letak kita punya roti kita kasih susun dulu. Kasih susun sama itu roti. Wah, hebatnya Asla. Tengok sikit muka. Wah, Asla sebelah dua dah tu Asla. Chill. Okay. Lepas tu? Kenapa potong sampai habis? Tak. Wah, hebat tu. Nampak tak? Okay, lagi. Woi, hebat tu. Siapa tu Asla sebenarnya? Kita boleh buka AI burger.
AI burger. Kau kata kau nak apa tadi? Perisa-perisa kan? Inilah masanya untuk letak perisa. Okey, mantap. Kicap dulu. Perisa pun. Ni kena rekod ni. Ini bukti masakan Aslah sedap tak sedap. Air bawang ada? Air bawang. Nampak Masak murtabak air bawang. Oh, kena ada air bawang? Orang nak masak Pelik lah kamera kau ni. Susah lah aku nak rekod. Nampak tak? Susah lah nak rekod. Janganlah macam terlalu pressure dia. Dia pressure. Dia pressure. Maksudnya aku yang pressure kat sini. Okay. Sekejap lagi. Oi. Sekejap lagi yang hias-hias burger tu kita bagi Aisyah. Okay. Aslah buat hal guys. Aslah buat hal. Api pula. Tak apalah dia. Api tu benda kecil. Yang penting dia masak dia. Betul. Mesti Harry bangga dengan aku ni. Dia mesti tahu macam. Mesti dalam hati Harry macam, oh, patutnya calon aku ni. Sebab boleh. Calon apa? Sekarang ni. Aslah pressure lah Aslah. Aslah hangus sangat Aslah. Tak, ni tak. Ni lagi nampak ni. Ini daging kau nanti ni. Belum. Percaya dengan makanan aku. Macam mana? Hebat tu. Si? Dah dah garing dah tu. Tutup dah dia. Tutup. Tutup. Ui, tutup gila. Ni special ada telur. Reti ke balik telur? Kau mood lah. Kau cakap dengan siapa sebenarnya? Serius aku reti. Aku tak reti lah. Dulu aku makcik Penang aku juga tapi taklah sampai balik telur. Dulu masa aku umur 5-6 tahun, mak aku menjaga burger juga. Ayah aku ada kedai burger dulu. Okay, lepas tu kau dah buat burger waktu umur 5 tahun? Daripada aku darjah 2, darjah 3, aku dah pernah try buat burger sendiri. Wah, hebat. Okay, ni dah boleh angkat. Angkat lah ni. Itu bentang. Okay. Aku tak nak sayur, aku punya letak mayonis je. Okay. Patutlah tak besar-besar. Sayur. Okay. Tapi siapa guna apa Abang siapa guna apa? Tak siapa Kau placement kau patut tinggi. Oh ya. Aisyah letak satu. Patutnya macam gitu. Macam mana ni? Tak payahlah kau nak tambah yang tu. Okay, buat nasi. Banyak sangat tu. Jangan. Okay. Aku nak try buat telur. Okay, nak try? Macam mana buat dia? Ajarlah. Aku buat satu, kau buat satu Okay. This is, sorry tak kalau backlight sikit. Sebab atas ni ada lampu. Okay, nampaklah. This is the time guys. Lepas tu, kau kena buat macam ni. Dah betul dah ni. Aku nak rakam telur tu. Pressure. Dia buat pressure. Pressure aku siapa nak tolong fikir? Oh. Burger hancur macam ni lah yang lagi sedap. Daripada burger-burger KFC, McD. Masa tu aku punya ni. Kenapa aku tak jadi? Bagi kau lah. Aku buat yang kau punya, kau buat aku punya. Wow. So ini burger Aisyah. Okay. Tapi asal dah buat kari. Baik doh. Cantiknya. Wow. Tolong macam iklan. Aku punya burger setempik je. Aisyah letak dia punya mayonis tu. So aku akan buat sendiri. Macam ni ke bang? Macam ni. Guys, burger Asal memang membosankan. Asal kalau beli burger memang akan ambil mayonis sahaja. Sebab Aslah makan. Banyak sangat ke? Banyak sangat gila. Dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Buang kat mana? Okay. Go. Buat macam aku buat tadi. Macam tu. Dia macam mana? Sini. Kau just sapu je. Ya. Give gentle. Pressure. Okay. Balik tu.
Aslah, aku lagi lama lah Aslah. Tengoklah muka aku bangga kan. Aslah ni. Apa benda aku ambil ni? Okay. Macam sedih Aslah. tak cukup. Weh, ni Separuh bogel. separuh bogel. Separuh bogel. Okey dah. Wah. Okay, ni Aisyah bungkus untuk Aisyah Aisyah tak reti lah cara bungkus. Patutnya kena ada momen suruh abang akak ni ajar. Kau tengok cara aku buka sekejap lagi. Dah. Cara bungkus burger yang sebetulnya ialah kena macam ni. Okay. Oh lah. Macam pop. Cik Aisyah. Tada! Pandainya Aslah. Burger Aslah and Aisyah is Done. Okay. burger Di Diva AA is done. So sekarang masuk untuk review the taste. Good? Of course. Is it not good? Wow, daripada segi presentation, I like it. Yeah. I would give 8 out of 10. Masa segi telur burger kau ni aku bagi 5 lah, 5/10. Tapi aku sebenarnya dah kenyang Aslah. Baru makan tadi. Makan? Terasa je. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh buat burger. Serius, sedap gila. Aisyah Rami ke tak makan burger Rami? Dah. Makan burger kafe-kafe harga RM40. Jadi RM3 je burger. Aslah buat. Walaupun burger Aslah kosong. Kita tak juga. So good. Aku rasa lepas ni kalau aku nak makan burger Ramli, aku nak cakap kat dia aku nak masak sendiri. Ambil masa. Tapi dia tak boleh kita masak untuk makanan kita. Dia kena orang lain yang masak. Oh, dia jadi sedap. Tapi maybe sebab Ira kalau kau nak tahu awal-awal keluar tadi orang lain. Jauh gila beza. Random lah sangat nak masak burger. Sebenarnya Aslah nak makan makanan Sarawak. Ya, sebenarnya planning awal Aslah nak bawa Aisyah. Planning awal sebenarnya Aslah nak bawa Aisyah. Kita orang pergi makan kolok dengan sebab kan dah lewat. Nak dekat pukul 12 dah. So tempat tu pun dah tutup. Jadi Aslah cakap kat Aisyah, pergi buat burger. Random gila. Ini kedai abang ni kita orang random stop sebab jumpa dulu. Patutnya dia kata tak ada kedai lain kat depan. Rezeki abang ni. Kedai ni pun dia pakai daging Ramli. So, abang akak ni pun sempoi. Kau makan mesti kau tak makan lagi. Kau makan lagi. Tu aku dah tak. Kan? Aku tak habiskan. Aku habiskan masa lagi. Aku dah kenyang. Aku sedap. Sebab Aisyah baru habis buat konten tadi. Aisyah makan. Aku rasa lepas ni kita kena pergi cari air. Okay. Itulah kita sambung buat konten lagi satu kau. TikTok. Weh, kita kena TikTok. Kita try buat satu podcast Tapi tajuk serius kena menarik. Lepas tu kita try post. Kalau naik, aku buat satu kat aku punya account. Podcast. Okay. Boleh dibincangkan? Kita draft. So, Habis. aku dah makan habis. Aisyah makan tak habis. Tak habis. Aisyah makan, Aslah tak makan lagi hari ni. So, ini first meal Aslah. Memang vibe lah jadi dia. Dah jangan lapar. Cukup. Rasa macam bangga lah. Kau memang nak jadi kurus. Jembatan mampir. So, korang itu saja konten pada hari ini. Sangat enjoy dapat buat burger after long time. Aku pernah buat burger dulu masa dah 2, dah 3 macam tu. So, saya kembali lagi dengan Grab Burger. Lepas ni kan macam kita practice kan. Lepas ni kita boleh berniaga. Like real jual. So aku yakin bila Aiman dengan Harry tengok konten ni dia mesti bangga dengan kita. Ya dah.
Dia orang pun tak sampai tahap berniaga. Kata kita buat projek jual burger dengan diorang. Betul? Kita buka hari-hari. Mana kau dah dapat semua bahan ni? Boleh. Stall burger semua susah guys. Alhamdulillah. Okay korang, itu je konten pada hari ni. Thank you for watching and hope you guys enjoy our content. And itu saja daripada Diva AA today. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. And don't forget support Asli, support Aisyah, support semua AI team yang yang ada. And semoga korang jaga diri di luar sana. Bahaya tu ada di mana-mana. And don't forget, confident is the key. Bye guys.